Ni yang kata Raja Sup nombor 1 di Malaysia. Okey, untuk 12 benua ni, kita bagi nasi lebih kurang boleh makan 20 orang sebenarnya. Tapi dah customer dia kata dia nak makan 10 orang saja. Jadi kita sediakan dengan apa? Telur dadak 6. Telur dadak pula dah. Orang Kedah tu kan. Okey. Nasi 10. Okey. Yang ni yang special saya nak tunjuk abang. Okey, yang ni sup 12 benua. So korang boleh tengok kat situ, ni ada lidah. Ni yang kata Raja Sup nombor 1 di Malaysia. Tu ada awak ketin, ada tulang, tengok tulang kita grade A1 kan. Kita sediakan dengan apa? Jus buah-buahan 2 set. Oh dia. Yang ni confirm tak habis lah. Ni satu lagi killer kita. Lampau yang mana nak makan sup, sambal sup boleh request. Kalau nak makan apa ayam asam pun boleh minta kat kita. Okey. Bagi ni satu. Ada satu lagi. Satu set ni 12 benua. Boleh makan 20 orang. Saya confirm lah. Boleh makan 12 orang. 20 orang. Masya Allah, tabarakallah. Hampa tengok nanti video susulan yang kita akan update dan bawa kat hampa. Mereka tak akan habis lah. Hampa rasa dengan 10 portion berpinggan ni, dengan sup 12 benua ni, hampa rasa mereka boleh habis tak boleh habis. Kalau hampa rasa mereka boleh habis, sila komen, diorang komen. Okay geng, datang ke 3.88. Kita buka daripada pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Memang sampai.